Resepi hari ini, sup ikan merah. Bahan-bahannya, ikan merah, hirisan bawang putih, bawang merah dan halia, bunga lawang, buah pelaga dan buah keras. Potong-potongkan cili merah, asam keping, batang sederi dan akar daun sup. Iris-iriskan daun sup dan juga daun bawang sebagai taburan. Panaskan minyak secukupnya dan tumiskan semua bahan-bahan hirisan tadi termasuk juga buah pelaga, bunga lawang dan juga buah keras. Kacau-kacaukan sehingga keperangan, kemudian boleh masukkan air mengikut kapasiti yang anda gemar. Kemudian masukkan terus batang seledri, akar daun sup, irisan cili merah dan juga asam keping. Sementara tu kita gesek-gesekkan dulu lada hitam ni supaya dia menjadi lebih kecil dan halus. Bila agak-agak kuah dah melegak, saya pun akan keluarkan asam keping ni untuk mengelakkan daripada rasa kuah ni terlalu masam. Kemudian masukkan garam dan serbuk perisa secukupnya dan serbuk lada hitam yang kita dah tumbuk tadi. Dan bolehlah kita masukkan ikan merah kita ke dalam kuah yang dah melegak-legak tu satu persatu. Selain asam keping, anda juga boleh gunakan buah tomato. Memandangkan saya tak ada buah tomato, jadi saya gantikan dengan asam keping. Jadi sup ikan kita akan ada rasa lemak-lemak manis dan sedikit masam-masam manja. Alhamdulillah, akhirnya sup ikan siap untuk dinikmati. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba.